Apakah mustadil adawara dibebankan untuk mempernyata masalah ilat lain ternafi untuk menjadi ilat, sedangkan masalah adawara lebih baik daripada masalah ilat lain? Jawabannya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wala yalzamul mustadilla bihi bayanu intifai ma huwa aula minhu bi ifadatil iliyati, bal yasihu al istidlalu bihi ma'a imkanil istidlali bima huwa aula minhu bi khilafi ma marra fi syabahi wa yatarajjahu janibuhu ail mustadilli bidda'diyati liwasfihi ala janibil muqtaridi haitsu yakunu wasfuhu kasiran in abada al muqtaridu wasfan akhara ay ghairal madari. Dan tidak lazim akan mustadir dengannya dawaran oleh mempernyatakan ternafi masalah ilat yang lain. Dianya ad-dawaran itu lebih baik minhu daripadanya ma. Dengan apa lebih baik? Dengan berfaedah jadi ilat. Tetapi sahlah berdalil dengannya ad-dawaran beserta mungkin berdalil dengan ma, dianya ad-dawaran itu lebih baik minhu daripadanya ma. Dengan sebalik ma yang telah lalu ianya ma pada masalah syabbah. Dan unggullah atau kuatlah pihaknya, artinya mustadir. Dengan apa kuat? Dengan takdiyah melampaui bagi sifatnya mustadil atas pihak muqtarid. Lawan debat mustadir sekira-kira adalah sifatnya muqtarid itu kasiran, tidak melampaui. Jika melahirkan oleh muqtarid akan sifat yang lain, artinya selain sifat madah. Lanjutan surah yang di belakang. Jadi matan wala yalzamu al mustadilla bihi, mustadir dengan dawaran. Mustadir dengan dawaran yaitu orang yang berdalil dengan adawaran. Apakah dibebankan terhadap dirinya bahawa untuk mempernyata bahawa masalah ilat yang lain untuk menjadi ilat ternafi, iaitu ternafi pada nafsu amari? Apakah dibebankan sedemikian? Jawabannya tidak dibebankan terhadap mustadir. Tapi yasihu istidlalu bihi, sah berdalil dengan ad-dawaran beserta mungkin berdalil dengan masalah ilat lain. Jadi sah berdalil dengan ad-dawaran beserta mungkin berdalil dengan masalah ilat lain. Lain halnya masalah ilat syabbah. Kalau masalah ilat syabbah, selama mungkin qiyas ilat, maka syabbah tidak bisa dijadikan hujjah kalau masalah ilat syabbah. Tapi kalau masalah ilat ad-dawaran boleh berdalil dengannya, walaupun mungkin berdalil dengan masalah ilat lain. Jelas.
Kami ulang. Mustadir tidak dibeban kepadanya, tidak dibeban baginya untuk membayar. Membayar apa? Membayar intifai ma huwa aula minhu. Membayar masalah ilat yang lain ternafi untuk menjadi ilat pada nafsu amri. Jadi tidak dibebankan terhadap mustadir seperti demikian. Jelas tak? Berarti kalau seandainya ditakdir dibebankan, kalau seandainya dibebankan, begini cara dibebankan. Berarti mustadir untuk berdalil dengan ada waran mesti mempernyatakan bahawa masalah ilah lain pada nafsu amri ternafi untuk berfaedah ilah. Kalau membayar seperti itu, kalau kita takdir membayar seperti itu, tapi bayar seperti itu tidak dibebankan terhadap mustadir, tidak dibebankan. Karena masalah ilah ada waran boleh berdalil dengannya, walaupun juga mungkin berdalil dengan masalah ilah yang lain. Contoh iskal, seperti contoh yang pada video yang di belakang kan, iskal memabukkan bagi haram khamar. Pandangan ada waran iaitu kalau sifat iskal ada, maka hukum haram ada. Kalau sifat iskal ini ternafi, maka hukum haram juga ternafi. Ada ilat, ada hukum. Ternafi ilat, ya ternafi hukum. Itu kan pandangan ada waran. Pada contoh demikian juga bisa berdalil dengan masalah ilat munasabat bidati. Karena masalah munasabat itu sifat yang zahir, yang tertabit, yang menzahirkan, yang menghasilkan hikmah. Iska sifat munasabat bidah. Karena pertimbangannya adalah syarak, karena tersebut di dalam hadis. Hadisnya itu khamar muskirun wa kullu muskirin haramun. Jadi munasabat bidah sifat yaitu iska, sedangkan hukum yaitu haram. Sifat ini menghasilkan hikmah. Hikmahnya yaitu menghilangkan akal atau merusakkan akal. Kan bisa juga berdalil dengan masalah ilat yang kelima, yaitu munasabat bidah. Dengan ada waran juga bisa. Makanya si mustadir tidak dibebankan untuk mempenafi masalah ilat yang lain, tidak berfaedah ilat pada nafsu amri, tidak dibebankan terhadap mustadir. Tapi boleh berdalil dengan ada waran, beserta mungkin berdalil dengan masalah ilah lain. Beda kalau syabah. Kalau syabah tidak bisa selama mungkin qiyas ilah. Selama mungkin qiyas ilah, qiyas syabah tidak bisa dijadikan hujah. Jelas kan? Ya tarajihu janibuhu in abda muqtaridu wasfan akhara. Seandainya muqtarid mendebat, menentang si mustadir. Cara debat muqtarid begini. Muqtarid melahirkan sifat yang lain, yang bukan sifat mustadir jadikan sebagai sifat ada waran tadi. Jadi si muqtarid ini lawan debat mustadir melahirkan sifat yang lain yang bukan sifat si mustadir. Kalau begini caranya, atau kalau begini kejadiannya, kalau begini kejadiannya, ini lebih diunggulkan atau lebih kuat mustadir dengan takdiah. Dengan takdiah sifat yang melampaui kepada furu'. Jadi muqtarid melahirkan sifat yang lain, namun sifatnya sifat kasirah, bukan sifat takdiah, sifat yang tiada melampaui kepada furu'. Sifat si muqtarid yang dia lahirkan, yang dia nampakkan sifat yang lain, namun sifatnya sifat kasirah, bukan sifat yang melampaui kepada furu'. Tapi sifat si mustadir sifat takdiah, iaitu sifatnya melampaui kepada furu'. Kalau begini kejadiannya, maka mustadilah yang dianggap pemenang, sedangkan muqtarid yang dianggap orang kalah. Menang mustadir lantaran sifatnya melampaui kepada furu'.
kalah si muqtarid lantaran sifatnya tidak melampaui kepada furu'. Contoh. Haram riba pada emas. Kalau mustadil ilatnya atau sifatnya iaitu mata uang. Itu kalau mustadil. Jadi muqtarid lawan debat mustadil menampakkan sifat yang lain, iaitu bukan mata uang tapi nama emas itu. Jadi haram riba sifatnya atau ilatnya karena emas. Itu kata si muqtarid lawan debat mustadil. Jadi sifat si muqtarid iaitu nama emas, diri emas yang menjadi ilat atau yang menjadi sifat adawaran. Mustadil iaitu mata uang yang jadi ilat atau sifat adawaran. Kedua-duanya sifat adawaran, tapi sifat yang mana yang diunggulkan untuk menjadi sifat adawaran? Ya, sifat si mustadil lah. Lantaran sifat mustadil melampaui pada furu'. Yang mana sifat mustadil? Iaitu mata uang. Mata uang ini kalau sifat atau kalau ilatnya mata uang melampaui pada furu'. Furu'nya yang mana? Iaitu dirham. Dirham juga mata uang. Maka ribawi bukan cuma pada emas, pada dirham juga. Haram ribawi bukan cuma pada emas, tapi pada dirham juga, pada perak juga. Dengan alasan iaitu mata uang. Jadi kalau mata uang termasuk dirham, karena dirham walaupun terbuat daripada perak, tapi dia juga mata uang. Dinar juga mata uang. Tapi kalau alasan si muqtarid, sifat si muqtarid tadi tidak melampaui kepada dirham, iaitu sifatnya itu nama emas. Haram riba pada emas karena emas. Alasannya karena emas. Jadi ini kalau alasan nama emas tidak melampaui kepada furu'. Kenapa tidak melampaui kepada furu'? Karena emas tidak terbenar pada dirham. Karena dirham terbuat daripada perak. Jelas, karena dirham terbuat daripada perak. Jadi bukan nama emas. Makanya kalau sifat muqtarid tidak melampaui kepada furu'. Tapi kalau sifat mustadil melampaui kepada furu'. Maka kalau begini kejadian pendawaan, berarti mustadilah yang dianggap pemenang atau sifat mustadil yang lebih kuat. Lantaran sifatnya melampaui kepada furu'. Jelas kan? Jadi mustadil yang dianggap kuat atau pemenang di dalam pendakwaan begini. Di dalam pendakwaan ini mustadil yang menjadi pemenang lantaran sifatnya melampaui pada furu'. Sedangkan si muqtarid dianggap kalah karena sifatnya tidak melampaui pada furu'. Jelas? Tiga tu kamu ulang. Wala ya zamul mustadila bihi. Jadi mustadil dengan dawaran. Mustadil dengan dawaran iaitu mujtahid yang berdalil dengan dawaran. Tiada lazim akan mustadil oleh bayan intifa'i ma huwa aula minhu. Jadi lagi untuk bahagi mustadil dawaran nyan hana lazim atau hana mesti mustadil dawarannya oleh penyata ternafi matalik ilah yang lain. Matalik adawaran lebih sikit daripada matalik ilah yang lain dengan jud ke faedah ilah. Lagi jadi mustadil hana mesti, hana dibebankan untuk yak bayankan bahawa matalik ilah lainnya ternafi untuk berfaedah ilahnya ternafi. Sedangkan ada orang lebih sikit nibak matalik ilah lain untuk je ke ilah. Hana pala yak bayan lagi yak berbayan matalik ilah lain ternafi bak nafsu amri. Hana pala penyata bahawa matalik ilah yang lainnya ternafi bak azali.
hana boleh bayan untuk kena. Tapi kibancit sah berdalil dengan adawaran berserta mungkin berdalil dengan masalah ilat lain. Ada kamu orang. Jadi berdalil dengan adawaran berserta mungkin berdalil dengan masalah ilat lain sah. Bandua ju dah tiga mamai ju. Tiga berdalil ju. Hana masalah. Beda menyo masalah ilat syabah. Ketika syabahnya waktu dijadikan ke ilat, nya tingkat ji kena pet boh setinggi-tinggi syabah, setinggi-tinggi kias syabah kena kias syabah yang asai tabok. Ketika kias syabahnya na mantong ilat, ketika kias ilat mantong mungkin kias ilat nya kias syabah hanjut. Maka ji menyo kias syabah selama mungkin kias ilat yang kias syabah hanjut berhujah dengan ji. Maka beda dengan adawaran silahkan berdalil dengan adawaran berserta mungkin berdalil dengan yang lain. Hana masalah. Lagi contoh waktu iskat bagi harum khamar. Yang pandangan adawaran na iskar na hukum harum, hana iskar hana hukum harum, na ilat na hukum, hana ilat hana hukum. Sebut iskar maka sebutlah hukum harum, hana sebut iskar maka hana sebut harum. Yang pandangan adawaran. Dan bak contohnya cik dah pertama masalah munasabah. Cik dah berdalil dengan masalah munasabah. Munasabah sifat yang dipahasi, sifat yang zahir yang tertabit dipahasi hikmah. Kan? Bahasa hikmah. Apa hikmah anak-anak? Menyo ilat iaitu iskar, menyo hukum iaitu haram, menyo hikmah haji iaitu menghilangkan akal atau merosakkan akal. Maka ji dengan adawaran je berdalilan berserta mungkin berdalil dengan masalah ilat lain. Jadi hana boleh ia penyata bahawa masalah ilat lainnya ternafi ba nafsu amri. Yang adawaran lebih giat daripada masalah ilat. Hana boleh penyata, hana boleh bayan tok guna. Hana gebu beban terhadap mustadir untuk ia bayan bahawa ternafi masalah ilat lain ba nafsu amri. Hana boleh. Hana begano, hana dibebankan kepada mustadir lagi. Jelas kah? Sebab adawarannya sah berdalil dengan ji berserta mungkin berdalil dengan ada masalah ilat lain. Beda menyo syabah. Syabah menyo mungkin masalah ilat, menyo syabah selama mungkin kias ilatnya kias syabah hanjut. Baik dua telefon. Kamu kan ke dilikulah ya darat jahu janibuhu ke kuatlah pihak mustadir. Kuatlah pihak mustadir dengan kuat, dengan takdiah ke. Takdiah bagi itu, bagi tifut gotnya, tifut mustadir. Berarti tifut gotnya yang takdiah, yang melampaui kepada puru. Ada tu kuat mustadir tu. Ada pihak muktarid lawan debat mustadir. Sekira-kira apa berarti kuat pihak mustadir dia ada pihak muktarid? Sekira-kira tifut muktaridnya adalah kasir, iaitu hanya melampaui kepada puru. Pakon kuat. Pajan anggap mustadirnya kuat dia ada mustadir, lebih kuat mustadir dia ada muktarid, atau pajan anggap menang mustadir dia ada muktarid. Ketika muktaridnya dipelahi tipe yang lain, yang kon tipe madar mustadir meno dipelahi tipe lain. Saat si muktaridnya dipelahi tifut yang lain yang kon tifut madar si mustadir nya saat angku berarti kuat tifut mustadir atau kuat mustadir atau menang mustadir dengan tifut gotnya yang tak dia. Kakak mohon ka digotu tegedi si muktarid ini dipelahi tifut yang lain, dipenampak tifut yang lain yang kon tifut ada mustadir sebagai tifut ada wara yang kon tifut mustadir lah belahi tifut lain li si muktarid. Sedangkan tifut mustadir tifut tak dia
Sedangkan sifat muqtaridnya sifat yang kontariah, yang nak melampaui kepada furu'. Munyo laginya kejadian atau laginya perdebatan yang kibal, tua menang mustadil lah, buat mustadil atau menang mustadil. Kamu agak pakar mustadil agak anggap kuat atau agak anggap menang karena sifat gotnya melampaui kepada furu'. Pakar muqtaridnya agak anggap kalah atau agak anggap lemah karena sifat gotnya hanya melampaui kepada furu'. Contoh lagi harum riba bakmu. Harum riba bakmu menyo mustadil ilati atau sifat ada waranji iaitu mata wang. Sedangkan muqtarid sifat atau ilat sifat ada warang menyo bak muqtarid iaitu nama emas atau diri emas saja. Jadi harum riba bakmu menyo alasan mustadil karena mata wang. Sedangkan alasan bak muqtarid karena emas. Ya, munyo lagi contoh. Munyo sifat tak sifat mustadil melampaui iaitu mata wang. Sifat mustadil mata wang. Mata wang melampaui kepada furu', iaitu perak. Perak juga mata wang. Walaupun dirham kan dipegot daripada perak, dirham dipegot daripada perak. Jadi jika mata wang cik, bukan cuma dinar tu, bukan cuma dinar yang mata wang, dirham juga mata wang. Maka ji harum ribanya kan cuma bakmu, bak perak lagi, bak dirham lagi ancit. Kamu kan? Bak perak lagi ancit lagi. Kamu kan? Jadi gebailah tu. Harum riba bakmu kerana mata wang. Jadi yang nama je mata wang iaitu harum riba. Contoh mata wang dinar, dirham. Maka ji menyo ilat mustadil atau sifat mustadil melampaui kepada furu'. Melampaui kepada furu' iaitu mata wang. Mata wang bukan cuma dirham juga mata wang. Mata wang bukan cuma dinar, itu dirham juga mata wang. Munyo sifat muqtarid iaitu diri emas. Harum ribawinya kerana berarti munyo kerana sifatnya tersimpan cuma hukum asal tersimpan cuma sifatnya hukum asal mata hanya melampaui kepada furu'. Melampaui kepada furu'. Kerana nama emasnya hanya terbenar pada dirham. Nama emas hanya terbenar pada dirham kerana dirham terbuat daripada perak. Jadi hanya terbenar kata muhnya bak dirham. Kamu ke? Maka ji mustadil dianggap menang atau dianggap kuat kerana tipuannya melampaui kepada furu'. Sedangkan muqtarid dianggap kalah kerana tipuannya hanya melampaui kepada furu'. Ada ide bak kias kena cik atau ikut-ikut bak masalah ilang kena cik bak sabrun. Menyo tipuan melampaui pada furu', maka tipuannya dianggap tipuannya yang kuat. Dianggap tipuannya yang kuat. Kamu apa? Maka ji ino kuat mustadil dibandingkan muqtarid kerana sifat mustadil melampaui kepada furu', sifat muqtarid hanya melampaui kepada furu'. Nya menyo tergedi pelahir tipe lain tu. Kamu apa? Kerana mustadil ada warang mana pui begah. Gotnya berarti gepelahir tak bawa sifat tu. Sifat ada warang. Budai tentang lega. Mulai tentang lega. Pandainya sifat, na sifat lain. Tipe lain. Sedangkan di pelahir tipe lain yang lain muqtarid kon tipe yang melampaui pada furu'. Nya tanpa berkena langsung ju menang mustadil atau kuat ju sifat mustadil lantaran mutaadi kepada furu'. Tipe yang melampaui kepada furu'. Maka dengan melampaui tipe yang pada furu', maka mustadillah dianggap kuat atau dianggap pemenang. Kamu orang mungkin lagi anturah. Hanya kajian alim itu dah sambung di kulau. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.